Selepas Malay proposal hak 15 syarat gencatan senjata oleh Amerika kepada Iran, hari ini Iran terus tok bui muka dekat Trump dan terus reject dia. Okey, acu tengok berita atas ni. Okey, kalau nak berhenti perang kena ikut syarat kehendak Iran, kecuali Amerika boleh setuju dengan 5 syarat. Okey, kita masuk. Ambo Klatekia. Jadinya berita hari ni Iran tolak terus cadangan gencatan senjata Trump. Okey, katanya selagi Amerika tak setuju dengan 5 syarat ni dan dia bukan Amerika hak tentukan bila nak berhenti perang. Itulah isyarat hak dia bui. Dan ikut laporan terbaru berita Iran 25 hari bulan lepas dia kaji cadangan Amerika hantar melalui orang tengah Pakistan, Iran tengok syarat tu memang tak masuk akal. Terus dia tolak secara rasmi. Okey, Iran tegas. Dia sendiri hak yang tentukan bila nak habis perang. Ikut syarat dan jadual dia sendiri. Okey, sebelum ni kerajaan Trump melalui Pakistan dan negara lain hantar 15 syarat nak habiskan konflik. Siap cadang berhenti perang sebulan nak pergi runding. Tapi cadangan mereka tu ibarat suruh Iran mengaku kalah. Belum pernah jadi pun sebelum ni. So kita ulang sekali lagi, antaranya syarat 15 tu ialah janji tak akan buat senjata nuklear. Nombor 2, hentikan pengayaan uranium. Lepas tu, serah semua stok uranium tinggi. Runtuhkan semua fasiliti nuklear. Bubarkan Pakatan Axis of Resistance. Lepas tu, hentikan sokongan ke atas kumpulan anti-Amerika. Hadkan peluru pandu balistik. Lepas tu, buka Selat Hormuz selama-lamanya. Panjang sungguh list dia ni. Okey, macam list hak kita beli bayar basuh pergi kat pasar tu pula. Okey, jadi tak pelik pun Iran tolak mentah-mentah cadangan Trump tu. Pegawai Iran siap royak, Trump tak ada hak nak tentukan bila perang ni akan habis. Dan Iran langsung tak akan terima syarat lagu tu dan akan terus lagi serih sampai syarat dia dipenuhi. Dan Iran supaya juga bagi balik syarat dia pada Amerika pula. Okey, ada dekat 5 syarat dia. Okey, itu Amerika dengan Israel mesti berhenti perang, mesti berhenti serang Iran dan kena ada jaminan yang kukuh. Okey, negara besar kena jadi penjamin. Dan Amerika dengan geng dia kena bayar papasan, kerosakan. Dan semua askar Amerika dan pangkalan kena berambus dari negara-negara teluk dia semua. Dan soal lagi, dia kena iktiraf hak Iran ke atas Selat Hormuz. Inilah yang Iran tegaskan. Jadi kalau tak cukup 5 syarat ni, jangan mimpi nak berhenti perang. Okey? Rundingan pun tak sah. Inilah yang tuntutan daripada negara Iran. Sikap keras Iran ni bukan kosong. Walaupun Amerika dengan Israel masih serang dari udara, Iran tetap balas tak berhenti. Dan tiap hari hantar peluru pandu dengan drone ke pangkalan Amerika. Dan sama supaya juga bui tekanan kuat pada musuh dia. Dan pada 25 Mac hari ni, Israel sah ada peluru pandu Iran kena ke kawasan selatan Israel. Hak ni tempat pusat ujian nuklear terkenal, termasuk institut yang namanya Pendidikan Negev. Okey, lebih kurang dekat 9 km daripada bandar dia. Jadi Iran tengah-tengah royak serangan di mana tu sebagai balasan sebab Israel serang fasiliti nuklear dia dulu. Okey, dia tindak balas. Setakat ni Israel cuma sah kena serang tapi tak cerita rosak seteruk mana. Jadi penganalisis royak ini amaran jelas lah Iran boleh tembus pertahanan peluru pepandu Israel juga. Dan pakar pun bagi warning kalau fasiliti nuklear Israel kena direct hit, boleh jadi ada kebocoran radiasi teruk dan cemar kawasan sekeliling. Dan sebab ada kekuatan peluru pandu inilah Iran berani tolak cadangan Trump. Siap pusing balik bagi isyarat dekat Amerika pula. Dan dengan itu, besar mungkin Trump tak akan setuju juga. Kalau setuju, ibarat Amerika ngaku kalah pula. Jadi nampak gaya perang ni pasti akan sambung lagi. Cuma kita tengok tak pastilah sampai bila lagi. Dan apakah pandangan saya awak semua? Okey, nak kata gapo dekat Amerika, Israel dengan Iran? Minta awak tulis komen di bawah. Dan jumpa lagi, bye.